Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. The Rush, stop sembang, just run. Okay, terima kasih dekat korang yang sudi bersama-sama dengan aku, Haris. Dah tahun 2026, so aku nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat tahun baru dekat korang yang sudi bersama-sama dengan aku punya celoteh yang tak apa-apa ni. Anyway, terima kasih. Benda ni telah melalui satu perjalanan yang sangat panjang semenjak aku mula-mula buat video yang pertama. So terima kasih kepada semua subscriber lah yang telah sudi untuk support aku daripada channel ni. Hanya ada seorang subscriber sehinggalah jadi 7,000 lebih subscriber pada tahun 2026. Satu pencapaian yang aku rasa membanggakan, datang daripada aku dan juga rakan-rakan yang pada mulanya memberi support dan turut membantu mengembangkan channel ni, terutamanya korang lah, terutamanya subscriber The Rush. So 2026, azam baru, vision baru, misi baru. So korang mesti kena ada sesuatu yang korang nak letakkan dalam diri. Sesuatu benda yang korang nak capai dalam diri. So antaranya ialah yang berkaitan dengan ekonomi. Okay? Yang berkaitan dengan ekonomi, yang ini menyentuh pada akulah, semua orang manusia. Sama ada kau lelaki ke, perempuan ke, bekerja ke, suri rumah ke, semua orang mempunyai hutang. Okay? Tuan-puan, kalau baca Al-Quran, dalam Al-Baqarah 282, Allah Ta'ala terangkan tentang hutang sangat panjang dalam satu ayat. Daripada awal sampai hujung, satu muka surat sangat panjang. Cuba tuan-puan rujuk ayat surah Al-Baqarah tu. Okey, kerana itu hutang ini ditekankan oleh pencipta kita. Kita ni kena, kalau boleh, tak ada hutang. Hidup tanpa hutang, kita akan tenang, insya-Allah. Aku bercakap ni disebabkan aku juga mengalami masalah keberhutangan. So sebab tu aku tak nak orang lain turut mempunyai masalah seperti aku. So as a content creator, aku nak create content, create awareness yang mana korang boleh disiplinkan diri untuk tidak berhutang kalau boleh lah. Okay, InsyaAllah. Okay, so anyway, 2026 ialah tentang misi bebas hutang. So untuk itu tuan-puan, aku sarankan korang baca buku ni, misi bebas hutang, yang ditulis oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Siapa dia Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i? Aku punya mentor dalam Public Goal. So aku telah menyertai Public Goal awal tahun lepas, 2025. So banyak idea, banyak knowledge yang aku telah peroleh daripada Tuan Zulkifli Syafi'i. Dalam khusus kalau korang nak tahu tentang financial management, macam mana menggunakan emas sebagai alat untuk menabung, dan macam mana korang boleh ubah korang punya cash flow dengan emas. So sebab tu korang yang ada hutang, sebenarnya dia ada beberapa isu. Pertama, orang yang ada masalah financial ini disebabkan pertama, tiada tabungan. Yang kedua, korang tidak ada dan kerana hutang korang melambat-lambat. Okey, itu masalah financial disebabkan dua faktor ini, iaitu pertama, aku ulang lagi sekali, tak ada tabungan, dan juga kedua, hutang yang melampau. So sebab tu kita berada dalam kancah masalah kewangan yang tak putus-putus. So sebab tu tuan-puan, siapa-siapa yang rasa nak ubah diri korang, sebab aku bukan sifu kewangan, aku bukan financial planner, so korang kena baca buku ni untuk dapatkan knowledge. Bukan emas buatkan kita kaya, bukan duit buatkan kita kaya tuan-puan, tapi sebenarnya ilmu. Ilmu akan membuatkan tuan-puan kaya. Kaya dunia, kaya akhirat, insya-Allah. Okey, so benda pertama, azam untuk tahun 2026, tuan-puan kena beli buku ni, Misi Bebas Hutang. Dia dikarang oleh Tuan Zulkifli Syafi'i. Jumlah muka surat dia tak panjang, dia 213 muka sahaja. Dalam buku ni yang paling penting, dia ada cerita tentang cara mengurus simpanan, motivasi kewangan, nak bagi korang push untuk 2026, macam mana nak urus hutang tuan-puan, strategi kekayaan yang kita perlukan untuk terus jadi kaya dan kita pijak hutang tu sampai hutang tu hancur, dan apakah penutup yang mana diterangkan lebih lanjut oleh Tuan Zulkifli Syafi'i dekat sini lah. Kalau aku nak terangkan banyak benda, video ni akan jadi meleret. So sebab tu tuan-puan boleh beli buku ni dengan hanya tekan link dekat bawah tu. Aku akan bagi link, harga dia hanya RM20. So this video
is about sinopsis buku ni dan juga untuk promo buku ni lah. Okay, so sebab tu tuan-puan, kalau korang bersungguh nak bebaskan diri daripada hutang, bacalah buku ni, insyaAllah ada step by step guide untuk macam mana nak repair kita punya cash flow dan apakah strategi yang diperlukan. Sebab nak bayar hutang ni, korang kena ada strategi. Korang tak boleh macam bayar minimum payment. Okay, dia kena ada strategi yang mana dalam buku ni akan diterangkan oleh Tuan Zulkifli Syafiee. Okay, buku ni murah je RM20, tetapi dia boleh mengubah persepsi korang tentang hutang dan macam mana cara untuk berlawan dengan hutang ni. Okay, so apa yang moto yang digunakan oleh Tuan Mentor? Tuan Mentor kata, biarlah tidak nampak bergaya, kan, tapi poket, apa dia tulis tu? Tapi asalkan poket kita yang kaya. Nampak? So kebanyakan kita terlalu terikut dengan gaya. Tengok orang tu bergaya, kita nak bergaya. Tengok orang tu pakai telefon mahal, pakai iPhone 17, kita nak pakai iPhone 17. Tengok orang tu pakai baju butik mahal, dia pakai LV, kita nak pakai LV. Dia pakai handbag mahal, kita pun nak pakai handbag mahal. So banyak benda yang kita terikut-ikut dengan orang di sekeliling kita. Even 2026 ni pun aku kalau boleh tak nak korang beli kasut dah. Kasut tu membazir. Aku adalah merupakan orang yang sangat menyesal terlalu banyak menginfluencekan korang untuk beli kasut yang banyak. Sebenarnya untuk running, korang hanya perlu satu kasut saja. Itu aku punya confession untuk tahun 2026. Sebab aku datang daripada orang yang sangat membazir. So sebab tu aku tak nak korang membazir. Dah tak payah membazir beli banyak-banyak kasut. Hanya 1 ke 3 pasang kasut saja. Satu untuk buat korang punya long run. Okay. Nombor 2 untuk korang punya race. Dan nombor 3 kalau nak ada pun kasut, mungkin kasut trail lah. So korang ada 3 pasang kasut sahaja yang diperlukan. Lain-lain kasut tak payah. Lepas habis hancur, after 600 to 700 km hancur, beli baru. Okay. Itulah yang sepatutnya. Jangan beli banyak-banyak. Nanti kita akan kena penyakit hoarding syndrome. Hoarding syndrome ni adalah penyakit terlalu banyak mengumpul barang-barang. So bila penyakit korang membiak-biak, last kali korang akan tengok seperti apa yang ada kalau korang tengok dalam bilik aku ni melampau, hantar apa-apa barang depan aku ni, dia akan jadi satu headache dan menyebabkan korang juga terlalu banyak menghabiskan korang punya duit terhadap benda yang bukan-bukan. Okay? So sebab tu tuan-puan, 2026 is all about tindakan. Ambil tindakan untuk baca buku ni dan juga jumpa dengan mentor-mentor kewangan macam mana cara untuk membebaskan diri pada hutang. So aku rasa itu saja untuk video pada kali ini. Klik like, tekan button like, share dan subscribe kepada The Rush Stop Sembang Just Run. Jumpa lagi dalam next episode. Bye-bye.